Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan bercakap mengenai ikhtiar hidup. Jadi ikhtiar hidup tu sendiri membawa maksud usaha manusia untuk terus hidup menggunakan akal, skill dan sumber di sekeliling manusia itulah. So biasanya ikhtiar hidup ni dia berlaku sewaktu kita berada dalam suatu cabaran ataupun dilanda kesusahan. So untuk ikhtiar hidup ni dia menjadikan manusia tu lebih berdikari dan bijak untuk buat keputusan. Seterusnya kita masuk pada konsep ikhtiar hidup, di mana ikhtiar hidup ni dia menekankan 3 faktor penting: pengetahuan, skill dan nilai moral. Contoh untuk pengetahuan tu macam kita terjebak dalam hutan ke apa, kita kena tahu mana nak cari makanan, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. Kita kena tahu dekat mana nak tempat perlindungan yang sesuai. Dan berkait pula dengan skill kita kena pandai. Kita kena tahu masak. Dekat tengah-tengah hutan tu tak ada dapur, tak ada gas apa, kita kena tahu masak. Macam mana kita nak dapat makan, teruskan hidup dengan makan. Problem solving lah. Dan nilai moral. Nilai moral ni contohnya seperti sabar, tabah dan yakin diri. Dalam keadaan-keadaan yang mendesak dan kita dalam kesusahan, susah untuk kita tekankan nilai moral, untuk naikkan nilai moral seperti ini. Tapi jika benda itu dilatih, insyaAllah kita akan terbiasa dan mudah untuk kita ikhtiar hidup. Jadi ikhtiar hidup ni dia ada beberapa kepentingan. Antaranya boleh menjadikan seseorang individu itu berfikiran matang dan berdikari. Contohnya, kalau kita dilanda banjir, seorang yang matang, dia akan tidak cepat panik, dia tidak gelisah. Dia akan tahu apa yang dia nak buat, apa yang dia perlu buat, dan dia boleh jaga diri dia sendiri. Dia akan hadapi cabaran dan tekanan. Dalam keadaan cabaran dan tekanan, tak kala orang lain tengah panik, orang yang ada ilmu ikhtiar hidup yang tinggi, biasanya dia mampu untuk hadapi sendiri tanpa menyusahkan orang lain lah. Dan orang yang ada ilmu ikhtiar hidup, kebanyakannya akan ada semangat kerjasama dan kepimpinan yang tinggi. Jadi orang-orang ini yang akan biasanya ke depan, pergi ke barisan hadapan untuk membantu orang-orang lain. Okay. Seterusnya, etika survivor. Dalam ikhtiar hidup ni sendiri, dia ada beberapa etika yang saya boleh tekankan. Contohnya seperti berani, disiplin dan tanggungjawab. Konsep berani, disiplin dan tanggungjawab ni sepatutnya kita normalize, kita biasakan dekat sehari-hari kita. Tapi bila masuk pada mood ikhtiar hidup, moral-moral ini perlu dibangkitkan dengan lebih drastik lagi. Lagi satu etika dalam survival skill ni ialah menghormati alam. Contohnya kita tidak membazir, kita tidak menyusahkan pergerakan orang lain. Jadi benda-benda ni membantu meningkatkan etika kita dengan lebih drastik lagi lah. Jadi usaha untuk hidup ni bukan sahaja usaha untuk diri sendiri, tapi kita juga boleh menolong orang lain dan hidup dengan lebih beretika dan berakhlak. Jadi untuk menutup video ni, saya dapat katakan orang yang mempunyai ilmu ikhtiar hidup, dia akan hadapi cabaran seharian dia dengan bijak. Even bukan dalam mood ikhtiar hidup, tapi diorang ni akan ada cara berfikir yang matang lah, dan diorang akan ambil keputusan yang bijak. Dan orang yang berikhtiar hidup akan ada nilai moral yang tinggi. Pentingnya nilai moral kepada ikhtiar hidup itu sendiri seharian kita sendiri adalah untuk menjadikan hidup kita lebih maruah. Kita boleh terus hidup, tapi tanpa moral, siapalah kita? Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.